Macam mana nak sewa kereta dalam KL EasyCar ni? Senang je. Jom Aimi tunjuk step by step. First kali, buka je aplikasi KL EasyCar. Kalau belum ada akaun, korang boleh daftar dahulu. Kalau dah ada, login je terus. Lepas tu, korang pilih je lokasi nak ambil kereta, pilih tarikh dan masa pick up, dan kalau nak return tempat lain pun boleh. Senang kan? Dalam apps akan keluar semua jenis kereta yang available dekat cawangan yang korang pilih. Nak yang kecil ada, nak MPV pun ada. Klik je kereta yang korang berkenan, semak harga dan info. Korang boleh juga add on insurance dan damage waiver untuk perjalanan yang lebih selamat. Lepas tu boleh pilih cara bayar online transfer, e-wallet atau sewa e pun boleh. Lepas bayar, korang terus dapat pengesahan dalam apps. Ada dah semua info lokasi ambil kereta, return kereta dan masa pick up kereta. Lepas sampai dekat tempat pick up, korang kena upload gambar hadapan, belakang, kiri kanan kereta. Lepas tu klik button unlock untuk buka kunci kereta sewa korang. Kunci kereta ada dalam dashboard. Nampak tak? Tak susah pun nak sewa kereta dengan KL EasyCar ni. Download je apps KL EasyCar, ikut je step ni.